شريك لا شريك لك لبيك. Babas rencah hidupku, babas rencah hidupku. Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan lagu bebas, ini babas. Alhamdulillah. Sekarang kita bersama dengan penaja yang seterusnya, iaitu babas rencah hidupku. InsyaAllah bersama dengan saya, tetamu jemputan kita hari ini, Tuan Haji Azrain Muhammad, Ketua Pemasaran Baba Produk Sendirian Berhad. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sihat. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, kita teruskan dengan kita punya soal jawab. InsyaAllah kita akan bercerita tentang produk Babas ini, insyaAllah. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apakah kelebihan Babas ini berbanding dengan produk lain, insyaAllah. Okey, terima kasih Zizi. Alhamdulillah, Babas kita dah bertapak di Malaysia ni. Tak semua tahu dah lebih 45 tahun. Ini tahun ke-47 Babas ada di pasaran Malaysia. Babas ni adalah syarikat buatan Malaysia. Kilang kami di Selayang dan Rawang dan kami mengeluarkan rempah ratus lah. Antara produk yang popular kalau semua pendengar tahu macam sebut kari Babas. Jadi keunikan produk-produk kami, ni sangat asli dan tulen dan berkhasiat serta dia berkualiti tinggi. Betul. Maksudnya dia tiada bahan-bahan asing seperti bahan pengawet, bahan penambah rasa, pewarna dan MSG. So barang-barang yang kita ambil tu, raw materials tu, kita perolehi dari yang terbaik daripada seluruh dunia. Seperti kita ambil barang-barang kita daripada China, Indonesia, Turki, Australia pun ada, Indonesia, Malaysia, India pun ada. Jadi kita hanya ambil yang barang yang terbaik. Dan selain keaslian, kualiti dia, produk-produk Babas ni dia punya shelf life tu, Zizi, hanya 6 bulan je jangka hayat dia. Jadi dia fresh from factory. Daripada kilang kita terus keluarkan, kita manufacture, kita keluarkan terus ke pasaran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semua yang pembeli memang dapat produk yang fresh saja. Okey. Selalunya produk-produk di luar sana dia macam setahun kan. Jadi produk Babas ni hanya 5 ke 6 bulan. Jadi kita tak nak lama-lama, kita hanya yang bila kita nak yang terbaik. Itu bila masak, macam masak kari ke masak apa-apa menu kan, tu yang rasa dia punya rempah tu yang Masya kau Allah. sedap tu Betul. kan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, saya sendiri pun pakai dekat rumah. Masya Allah, tabarakallah. Yeah. Okey, Tuan Haji, bersesuaian dengan tajuk kita hari ini, iaitu dari dapur ke dunia, kisah kejayaan Babas. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apakah pengiktirafan ataupun pencapaian yang telah diraih oleh Babas sendiri, insyaAllah. Okey, alhamdulillah Babas kami dah menjadi salah satu household brandnya lah. Maknanya di kalangan rakyat Malaysia, bukan saja di Malaysia, malah di Brunei, di Singapura. Kalau sebut pasal rempah ni, rempah ratus sebut kari ni khususnya, memang jenama Babas ni terkenal lah. Dan kami banyak mendapat pencapaian seperti baru-baru ni, macam tahun lepas kami memenangi Putra Brand Awards. Putra Brand Awards ni dia merupakan People Choice Award. Maknanya award ataupun anugerah yang dipilih oleh rakyat. Pilihan ramai. Pilihan ramai. Masya Allah. Jadi dia ada satu syarikat survey, dia interview lebih daripada 60,000 orang. Masya Allah. Seluruh rakyat Malaysia. Ada kategori-kategori lah. Jadi Babas tahun lepas kita memenangi Putra Brand Awards dalam kategori makanan. Kita mendapat trofi silver, perak. Jadi dalam banyak-banyak F&B, syarikat F&B, Babas terpilih. Jadi kami rasa bangga lah. Dan rasa bersyukur sangat, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua pengguna-pengguna yang menggunakan produk Babas. Dan selain itu kami juga mendapat banyak seja-seja halal. Seperti kita baru mendapat whitelist daripada JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi bila mendapat whitelist ni, dia salah satu taraf yang tinggilah untuk dalam pengiktirafan seja halal. Dan selain itu kami juga ada memenang World Halal
Awards, Prominent baru-baru ni juga tahun lepas. Dan yang paling penting, produk-produk kami diterima oleh orang ramai. Bukan hanya disebabkan dia berkualiti, tapi disebabkan harga dia juga. Harga dia berpatutan, mampu milik. Yang penting dia halal dan bersih, Betul. thayyiban, ya. Okey. Alhamdulillah, kita dah tahu Babas dah menembusi pasaran antarabangsa, masya-Allah. Alhamdulillah. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan ke mana sahaja, negara mana yang Babas dah ekspor semua produk-produk ni. InsyaAllah, tafadhal. Okey, macam saya sebut tadi, kita dah hampir 47 tahun bertapak di Malaysia. Jadi produk-produk Babas ni kami dah mengeksport hampir, bukan hampir, saya rasa lebih 30 negara. Masya-Allah. Kami berjaya membawa produk buatan Malaysia ni ke negara-negara seperti, kalau ikutkan pasaran yang besar untuk pasaran ekspor kami adalah Australia, Canada, negara China, lepas tu di United Kingdom, dan market yang paling baru yang banyak potensi adalah Indonesia. Tapi selain negara-negara ni, kita pun dah lama ekspor. Contohnya negara jiran lah, seperti Brunei Darussalam dan Singapura. Malahan kami mempunyai cawangan dan staf kita di Singapura dan Brunei. Jadi lebih 30 negara lah. Dan kita ada export team kita yang fokus kepada jualan international sales lah. Jadi kami berbangga produk-produk Babas ni diterima bukan hanya di Malaysia, malahan di peringkat global. Dan kami adalah salah satu syarikat yang membawa produk Babas ni ke luar negara. Itulah salah satu mandat yang diberikan oleh Kementerian MITI. Dia menolong dan mewawarkan semua syarikat Malaysia untuk lebih agresif lagi untuk menjual barang-barang produk Malaysia ke luar negara, ekspor. Alhamdulillah. Dan secara tak langsung menaikkan nama Malaysia lah. Betul. Produk Malaysia kan. Jadi kita banggalah. Betul, kita ada produk sendiri kan. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, kita sebut tentang produk. Mungkin dari syarikat Babas sendiri ada produk sempena dengan orang kata musim haji ni. Sempena kita nak menyambut raya haji ni. Mungkin ada produk yang tertentu yang special. Kalau untuk pasaran Malaysia, Brunei, di Singapura, orang-orang Malaysia ni kita menyambut raya haji ni, kita akan terkait dengan ibadah korban kan. Ibadah korban sama ada kambing, lembu kan. Jadi apa menu masakan yang selalu dimasak oleh kita? Rendang. Rendang, kari. ada kari, kurma. Tapi yang paling popular kalau musim haji, raya haji, mesti orang Malaysia akan masak menu ni. Apa dia? Alah, sup. Ya, betul. Sup. Kita akan betul. Sup Babas, kita mempertengahkan rempah sup kita, rempah sup Babas untuk perayaan haji ni, musim raya haji ni. Jadi siapa yang membuat ibadah korban boleh cuba produk rempah sup Babas untuk memasak daging-daging korban tersebut. Untuk jemaah kita di Tanah Suci, kita pun macam selalunya caterer-caterer di bawah tabung haji ni memang ada mengambil produk-produk Babas. Mereka ada memasak menu masakan seperti kari, kurma, masak-masak lemak. Jadi memang ada menggunakan produk-produk Babas seperti resebuk kari, sebuk kunyit, sebuk cili. Jadi macam orang-orang jemaah Malaysia ni dia teringin nak rasa masakan Melayu tu. Masakan Melayu, masakan Malaysia dia terubat sedikit lah. Jadi bila ada rempah ratus daripada Babas ni dan yang lain-lain lah, seperti macam bahan-bahan tumis yang lain kan, dia macam terubat sikit rindu dia lah. Betul. Nak makan masakan Malaysia kan. Lama pula kat situ lama kan kalau 40-50 hari. Mana tahan makan kalau makan nasi Arab, memanglah kita excited nak makan nasi unta, nasi kambing, tapi setiap hari pun boleh. Seminggu pun dah tak boleh dah. Dia nak makan juga kari yang Malaysia punya style. Betul. Kari dan masak lemak contohnya, atau sambal. Jadi memang jemaah di sana kita pun ada supply kepada caterer-caterer, memang ada menggunakan produk
produk Babas lah. Masya Allah. Jadi jangan risau walaupun di mana-mana kita berada. Produk-produk Babas ni sentiasa akan menemani kita. Terutamanya sekarang lagi musim haji ni. Pasti akan ada dekat sana. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Ada apa-apa promosi lagi Tuan Haji sempena dengan musim haji ni? Okey, untuk perayaan Hari Raya Haji ni, Babas, kami tiada promosi-promosi yang khusus untuk musim haji, tapi produk-produk kami memang sentiasa ada di pasaran dan para pengguna, pembeli boleh membeli produk-produk kami di pasaran terdekat ataupun di platform e-commerce kami di Lazada. Okey. Ya, dan mana-mana memang kami 90% distribution di seluruh kedai ada. Jadi jangan risau, memang ada produk kami. InsyaAllah. InsyaAllah. Tabarakallah. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di next episode. Okey, kepada anda semua terima kasih kerana sudi menonton podcast Salam Baitullah 2025. Jangan ke mana-mana sebab tepat pukul 9 malam ini nanti akan berada di pentas utama iaitu Ustaz Fakrul dan juga Ustaz Jalal untuk Salam Baitullah 2025 bersama dengan panel jemputan yang istimewa. Ada persembahan istimewa juga daripada Marha Band dengan topik yang sangat Masya Allah, kesempurnaan haji. Ini satu topik yang sangat penting bagi kita untuk buat persiapan kita untuk menunaikan haji, insya-Allah. Mana tahu kita direzekikan tahun depan ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa janji temu kita esok waktu yang sama pukul 7.45 kita jumpa di podcast Salam Baitullah 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.